اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan selawat dan salam atas junjungan besar Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan limpah kurnia taufik dan hidayahnya telah diperkenankan kita pada hari ini untuk berada bersama-sama dalam majlis taklimat keberangkatan kita ke kota Madinah Munawwarah. Para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah. Dah makan ke belum? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam sihat walafiat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, diterima haji kita haji yang mabrur, diampunkan dosa-dosa kita, disembuhkan semua penyakit-penyakit kita, dikabulkan semua hajat-hajat kita, dimatikan kita dalam iman dan Islam dan husnul khatimah, dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat berkat dan syafaat baginda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para jemaah sekalian, hari ini merupakan hari kita mengadakan taklimat kerana besok kita akan berangkat menuju ke kota Madinah Munawwarah insya-Allah. Jadi sebelum kita berangkat itu, kita perlu adakan penerangan, penjelasan waktu dan persiapan kita untuk berangkat insya-Allah. Jadi begitulah tajuk kita pada hari ini, taklimat keberangkatan ke kota Madinah Munawwarah yang akan berlangsung pada hari esok 26 Jun 2024 insya-Allah. Ya para jemaah sekalian, dalam perjalanan kita ni kita ada persiapan yang perlu kita siapkan. Persiapan yang perlu kita persiapkan ialah pertama, persiapan daripada segi jasmani, dan kedua persiapan segi rohani. Jadi kedua-duanya perlu kita buatkan persiapan. Jadi apakah persiapan rohani dan jasmani? Ada pun persiapan jasmani. Persiapan jasmani bersangkut paut dengan perkara material, barang-barang kita, keperluan kita, dan keduanya ialah daripada segi syariat kita. Itu persiapan jasmani yang perlu kita siapkan insya-Allah. Dan ada pun perkara yang untuk pakej kita ada dua pakej, pakej Marwah 1 dan Marwah 2. Jadi untuk keberangkatan kita ini, kita sudah setetapkan untuk pakej Marwah 1, hendaklah letakkan barang-barang di hadapan pintu bilik, dan ke pada hari Rabu 26 Jun sebelum 8 pagi. 26 Jun tu bila? Besok pagi. Before 8 AM
bag, you put all your luggage in front of your door. Dan tuliskan nama, warna grup, nama package maruah 1 atau maruah 2 di atas beg atau kotak. Semua beg besar dan kotak akan dinaikkan atas lori jam 9 pagi. Jadi kita tak bawa beg besar kita dengan tangan kita, kerana kita punya beg kita dah banyak, dah berat, dah beranak, ya. Jadi kita angkat dengan lori, tuan-tuan. Sebeg dengan lori, tak pakai trailer. Itulah dia, tuan-tuan, ya. Jadi itu kita untuk maruah 1, iaitu barang letak 8 pagi besok, ya, sebelum kita pergi tawaf, sebelum kita pergi ke Masjidil Haram. Untuk kepada rombongan maruah 2, mereka letakkan beg barang-barang di hadapan pintu bilik, iaitu hari Selasa malam ini, tonight, sebelum jam 12 malam. Kena tuliskan nama, warna grup, nama package di atas beg atau kotak. Semua beg besar dan kotak akan dinaikkan atas lori jam 1 pagi. Kenapa Ustaz cepat sangat pada malam ini? Kita tak mahu nanti bercampur antara dua grup ini, kerana di Madinah hotel kita berbeza. Yang maruah 1 hotelnya nama Hotel Tayyibah, yang maruah 2 hotelnya nama Madinah Hilton. Jadi tak sama hotel. Nanti kalau bercampur, nanti kita susah nak cari-cari lagi. So sebab itu kita bezakan masanya. Jadi sekali lagi, untuk pakej maruah 2, letakkan barang-barang di hadapan pintu bilik malam ini sebelum jam 12 malam. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak pergi ke Masjidil Haram pukul 10 malam, 11 malam, sebelum keluar bilik tu, letakkanlah beg-beg besar di depan pintu bilik. Dan ini hanya beg-beg yang tuan-tuan tak mau bawa dengan tangan. Kalau sekiranya bawa dengan tangan, itu tuan-tuan dan puan-puan simpan dalam bilik. Apakah beg yang disimpan dalam bilik? Beg simpan dalam bilik ialah kita punya beg troli kita dan beg sling bag kita. Only these 2 bag sahaja yang simpan dalam bilik. Apa nak diisi? Wang, obat-obatan, salinan 1 pasang pakaian, receiver, botol spray. Jadi salinan 1 pakaian ini sangat-sangat penting. Kenapa? Kadang-kala beg kita misplaced, tersalah hotel. Nanti nak cari-cari, nanti nak pakai baju, nak pergi masjid, tak ada. Jadi tuan-tuan bawalah 1 pasang pakaian, letak dalam beg troli, bawa dengan tangan. Beg troli pun kecil, jadi boleh masuk dalam kereta api, boleh masuk dalam high speed train Haramain. Jadi kita akan pergi ke Madinah Munawwarah, daripada Mekah ke Madinah dengan kereta api. Kereta api itu high speed, dia makan masa lebih kurang 2 jam saja, only 2 hours saja. Kalau naik bas mungkin 6 jam kita naik bas. Kalau banyak lagi checkpoint mungkin 8 jam lagi. Tapi kita naik ke kereta api tak ada checkpoint, direct daripada Mekah sampai Madinah Munawwarah. Itu daripada segi barang-barang. Jadi barang-barang yang saya sebutkan tadi ialah barang-barang yang kita tak bawa dalam tangan, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mungkin ada beli barang kotak-kotak ke apa ke, tuan-tuan tulislah nama, ikat dia kuat-kuat supaya jangan terbuka, insya-Allah. Baik, sekarang dari segi syariat. Dari segi syariat, apakah yang perlu kita siapkan? Dari segi syariat, yang pertama ialah tawaf wida'. Tawaf wida' kita bermula pada 5:30 pagi lepas solat subuh.
Ustaz, cepat sangat tahu wida. Sebenarnya tahu wida is open from after subuh prayer sampai sebelum kita naik bas. Kita naik bas tak, nanti kita akan sebutkan jam berapa. Tapi kalau lambat-lambat tawaf wada, nanti kita punya masa matahari dah panas. Bila dah panas nanti berbahaya. Sebab tu kalau siapa-siapa semain subuh di Masjidil Haram, lepas semain subuh dia boleh tawaf wida. Tawaf wida kan, wada ke, boleh, dua-dua boleh sebut. Tawaf wida dalam bahasa Arab artinya tawaf selamat tinggal. Kenapa nama selamat tinggal? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan, la yanfiranna ahadukum hatta yakuna akhiru ahdi bil bait. Jangan seseorang meninggalkan Mekah melainkan penghabisannya di Baitullah. Jadi last minute kita, last moment kita ialah di Baitullah. Buat apa di Baitullah? Melakukan tawaf. Jadi seperti kita masuk Mekah, kita beri penghormatan pada Mekah dengan tawaf kudum, tawaf selamat datang. Sekarang kita nak keluar, kita ucapkan selamat tinggal, tawaf selamat tinggal. Itulah dia, macam kita nak masuk rumah orang, kita assalamualaikum. Bila kita keluar rumah orang, assalamualaikum. Jadi macam itulah dia tuan-tuan. Dalam masalah hukum tawaf wada ini, dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ada dua pendapat. Pendapat yang paling kuat ialah wajib. Wajib. Kalau siapa-siapa buat haji atau buat umrah, dia kalau tak buat tawaf wada tanpa ada uzur, dia wajib bayar dam. Dam itu sembelih seekor kambing yang berharga lebih kurang $250 Singapura dan diberi makan pada orang miskin Mekah. Tetapi ada pendapat kedua mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan bahawa tawaf wada itu sunat muakkad, sunat yang dikuatkan. Andai kata kalau orang tu tak mengerjakan tawaf wida dengan tanpa uzur, maka dia sunat untuk dia sembelih seekor kambing dan diberi makan kepada seorang miskin Mekah. Jadi bila kita kata sunat, dibuat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Jadi kalau sekiranya siapa-siapa nak memegang pendapat yang kata wajib, buatlah tawaf wada. Habis ustaz, mana satu yang baik? Kalau kita ni buat haji, kalau boleh biarlah buat yang sempurna. Kita make it yang complete. Complete tu apa? Buatlah tawaf wada. Macam masuk rumah orang, assalamualaikum. Kita nak keluar rumah orang pun, assalamualaikum. Dengan adab kita hormat ke kota Mekah. Melainkan kalau orang ada uzur. Ada uzur tu siapa? Wanita-wanita yang haid, yang tak boleh tawaf, ataupun orang yang sakit, dia tak boleh tawaf. Maka orang-orang itu diberikan kemaafan untuk tidak mengerjakan tawaf wada. Jadi bolehlah dia tak tawaf wada. Tapi sunat bagi wanita yang uzur, dia pergi depan Masjidil Haram, depan pintu Masjidil Haram, nampak Kaabah, dia pun doalah di depan pintu Masjidil Haram, mohon kepada Allah ampunkan salah silap dia sepanjang berada di kota Mekah, dan minta Allah terimalah haji dia dan umrah dia, dan dimintalah perjalanannya selamat kembali ke kota Madinah ataupun kembali ke tanah air Singapura. Dan doalah semoga Allah Ta'ala panjangkan umur, sihat walafiat, dapat datang lagi ke tanah suci, mengerjakan haji dan umrah dan berziarah pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dengan syarat dengan TM Fauzi Travel. Kalau tak serik ke tuan-tuan? Alhamdulillah, terima kasih lah ya. Jadi macam itulah dia. Tawaf wada sama juga macam tawaf-tawaf sunat. Kalau kita tawaf, kita kena jagalah rukun dia, syarat-syarat dia. Mesti dalam wuduk, tutup aurat, bahu kiri kita sentiasa menghadap pada Kaabah. Dan tawaf wada,
kita niatkan dalam permulaan tawaf itu, aku tawaf wada kerana Allah. Ya, jadi kita tawaf wada kerana Allah. Dalam kita tawaf wada itu, kita bacalah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ataupun selawat atau istighfar atau baca Quran, apa-apa saja, atau doa-doa yang dalam buku doa kita. Jadi tawaf wada tu sama sajalah macam tawaf sunatnya biasa, cuma niatnya saja aku tawaf wada. Dan bagi kaum mereka yang memerlukan bantuan wheelchair, beritahu kepada pegawai supaya pegawai boleh tetapkan timing dia bila nak dibawa untuk dia tawaf. Ya, tapi kenalah bayaran. Bayaran tu bayar kepada tukang tolak tu sendiri. Wallahu alam, mungkin bayaran tu 300, mungkin 200, mungkin 150, ikut market price dia. Wallahu alam. Tapi macam itulah. Kalau sekarang ini orang tawaf dan sa'i mungkin sudah turun kepada 400 atau 300. Kalau tawaf sahaja mungkinlah 150. Wallahu alam. Tapi kita tengoklah ya apa dunia harga dia. Jadi siapa-siapa yang perlukan untuk wheelchair, harap beritahu kepada pegawai. Siapa-siapa yang nak bawa wheelchairnya ke kota Madinah Munawwarah, bawalah ya. Sebab di kota Madinah pun dia boleh pakai untuk pergi Masjid Nabawi, atau dia nak ikut jalan-jalan ziarah, dia boleh pakai wheelchair dia. Kalau ada orang tukang tolak, adik-beradik, suami atau isteri, atau kawan-kawan, ataupun pegawai-pegawai boleh bantu, dia tolonglah ya. Itu kalau siapa perlu pakai wheelchair, bawalah. Siapa dah ada wheelchair di sini, tak nak bawa ke kota Madinah, kita tinggalkan saja di hotel, kita niatkan wakaf. Jadi hotel pun boleh pakai, dia punya tetamu hotel, jemaah-jemaah haji dan umrah yang nak pakai wheelchair, boleh pakai kita punya wheelchair. Kita tinggalkan saja di hotel. Kalau you tak mau bawa ke Madinah, you tinggalkan. Kalau nak bawa wheelchair kita ke Madinah, kita keluarkan juga bersama-sama dengan beg besar supaya diangkat dengan lori. Tetapi untuk pengetahuan, di stesen kereta api itu dia ada jalan jauh sikit. Jauh sikit tu daripada kita tunggu waiting area nak pergi ke kereta api itu, dia ada jalan lebih kurang dalam 300 meter. Jadi kalau siapa-siapa yang tak boleh jalan jauh-jauh, bawa wheelchair sampai ke kereta api pun boleh juga ya, tapi dengan syarat ada orang tukang tolak ya. Kalau sekiranya tak ada orang tukang tolak, dia perlukan bantuan wheelchair di stesen kereta api, beritahu pada pegawai, dia akan ambil pada wheelchair di stesen, tapi dengan bayaran berapa? Lebih kurang dalam 50 rial ataupun 100 rial, maksimum 100 rial, tapi moderate biasanya dalam 50 rial. Itu kalau siapa-siapa yang perlukan wheelchair di stesen kereta api. Sebab kereta api dia panjang, kereta api dia panjang tu mungkin dalam 600 meter panjang dia. Jadi kita punya kabin kita pun tak tahu, maybe kat depan, maybe kat belakang. Jadi nak kena jalan tu, it takes time dan penat kalau sekiranya orang yang tak kuat. So itu dia. So that's about wheelchair. Jadi siapa-siapa nak tawaf, dia boleh mula tawaf daripada lepas subuh. Kalau dia sembahyang subuh di Masjidil Haram, kalau dia sembahyang subuh di hotel atau di bawah, dia pun nak sarapan dulu, by all means silakan sarapan dulu. Sebab kita ada time sampai pukul 11, panjang kita punya time. Anytime from after subuh sampai pukul 11 kita boleh tawaf. Cuma lagi lambat kita tawaf, lagi panas, itu sahaja ya. Lagi cepat-cepat kita tawaf, kita dah selamat. Selepas kita tawaf wada, apakah yang boleh kita buat? Kita boleh sembahyang sunat tawaf 2 rakaat. Lepas sembahyang sunat tawaf 2 rakaat, kita pun berdoa.
di belakang makam Ibrahim atau di Multazam. Kalau ada tempatnya kita berdoa. Lepas dah kita doa semua hajat kita dah selesai, kita pun angkat kaki kita jalan keluar Masjidil Haram. Boleh tak kalau lepas tawaf kita duduk tengok Kaabah? Jawapannya tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab Nabi mengatakan penghabisan dia di Mekah ialah dia berada di sisi Kaabah, iaitu dia tawaf. Jadi lepas tawaf dah tak ada lagi sembahyang 2 rakaat, doa, kemudian dia pun keluar. Kalau dia nak duduk tengok Kaabah lama-lama, tengok Kaabah dulu. Dah tengok Kaabah, time pun okey, aku nak tawaf. Baru dia tawaf. Dia tawaf, sembahyang sunat 2 rakaat, doa, kemudian keluar. Jadi jangan lepas daripada tawaf dia duduk lama-lama. Itu menyalahi tawaf wada, ya. Jadi itu kena faham. Dan bila kita tawaf wada, kita bila keluar daripada Masjidil Haram, kita jalan biasa. Jangan jalan ke Ustan. Jangan jalan ke Ustan. Nabi pun tak ajar macam tu, ulama-ulama kita pun tak sebut macam tu. Jalan biasa saja. Cuma kita pun bila jalan stop, tengok Kaabah, rasa sedih dan sayu. Kalau boleh nangis, kita nangis. Kemudian jalan lagi dekat pintu keluar, tengok lagi Kaabah lagi, sedih hati kita nak tinggalkan Kaabah. Inilah di rumah Baitullah, kiblat kita yang tiap-tiap hari kita solat menghadap kepada Kaabah. Jadi selepas kita dah keluar daripada pintu Masjidil Haram, sekali lagi kita tengok kepada Kaabah, sekali lagi kita doa pada Allah, ya Allah, janganlah ini kali penghabisan aku berada di kota Mekah ini. Panjangkan umur aku, sihat walafiat, dengan anak isteri keluargaku dapat datang lagi ke Mekah mengerjakan haji dan umrah dan ziarah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita pun keluarlah daripada Masjidil Haram, balik ke hotel. Selepas tawaf wada, boleh tak kita shopping? Jawapannya no more shopping. Habis. Kita dah habis urusan dunia kita, tak ada lagi nak shopping. Melainkan kita nak membeli barang-barang keperluan kita, makan minum, untuk kita bermusafir pergi ke Madinah Munawwarah. Tapi kalau terlupa nak beli tasbih, terlupa nak beli jubah, no more. Sebab apa? Kalau nak buat tu semua, buat sekarang kita buat, ya. Jadi kalau sekiranya nak beli barang, belilah sekarang. Kalau barang-barang kita dah berat, macam mana? Nanti insya-Allah di Madinah Munawwarah kita boleh post barang-barang kita balik Singapura. Post dengan post laju, iaitu Saudi Post. Ada dia punya harganya, dalam lebih kurang 300 rial untuk 30 kilogram. 30 kilogram dalam 300 rial atau 400 rial. Nanti kita akan confirmkan nanti di Madinah Munawwarah. Biasanya barang-barang di pos itu dia akan makan masa 1 minggu sampai ke Singapura, sampai depan pintu rumah kita. Dia akan hantar, insya-Allah. Jadi itu di Madinah kita akan berikan perkhidmatan itu. Kita akan panggil Saudi Post datang ke hotel kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan jangan bimbang. Dan apabila kita selepas tawaf wada, kita boleh tak ustaz kita tidur? Jawapan kita, kalau niat nak tidur, jangan. Tapi kalau niat kita duduk dan duduk tertidur, itu dimaafkan. Kalau kita duduk dalam bilik hotel kita, kita nak mandi, lepas wada nak mandi, boleh kita mandi, boleh kita pakai tukar baju, kita salin baju lain pula, boleh, ya. Kita nak masuk toilet, boleh. Kita nak duduk di dalam bilik kita, boleh, ya. Nak makan minum, boleh, ya. Tak ada larangan lepas tawada. Tapi jangan niat nak tidur. Kalau tertidur, itu dimaafkan. Jadi macam itulah. So siapa-siapa nak tawada lepas subuh pun boleh, nak tawada pukul 8 pagi pun boleh, pukul 10 pagi pun boleh. Yang penting bila time nak naik bas, dia sudah ready untuk naik bas. Baiklah, naik bas pukul berapa?
Jadi kita ada timing dia. Untuk orang naik bas Marwah 2, tawaf wadaknya pada waktu pagi, lunch box di stesen train. Jadi kita tidak makan lunch di hotel, kerana lunch di hotel start pada pukul 1. Kita tak sebelum pukul 1 kita dah kena keluar, so tak sempat makan di sini. Kita akan siapkan lunch box dan kemudian kita akan bagi di stesen kereta api. Jadi tuan-tuan akan makan nanti di stesen kereta api ataupun dalam train sepanjang 2 jam perjalanan Mekah ke Madinah Munawwarah. Jadi tuan-tuan have your own choice untuk bila nak makan. Dan untuk Marwah 2, jam 11.30 pagi naik bas, jam 12 bas berjalan pergi ke stesen. Zuhur di stesen kereta api, siap wuduk dari hotel. Tuan-tuan dan puan-puan, kita punya train kita akan berangkat pada pukul 2. Pukul 2 train kita akan berangkat. Kita akan sampai Madinah pukul 4 petang. Kita akan sampai Madinah 4 petang. Jadi kalau tuan-tuan nak semayang zuhur di train, di stesen train, boleh semayang zuhur. Ada dia punya musalla dia. Kalau kita semayang di musalla dia, semayang zuhur 2 rakaat, kita boleh jamak dengan asar 2 rakaat. Ya, jadi zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Kalau kita tak mau semayang di train, tak ada wuduk lah ustaz, boleh niat jamak takhir semayang zuhur di Madinah Munawwarah. Sampai Madinah pukul 4, masuk hotel kalau ada dapat bilik, ataupun tak dapat bilik, kita ambil wuduk, kita sembahyang zuhur 4 rakaat dan asar 4 rakaat. Kenapa 4 rakaat? Pasal kita dah sampai destinasi kita. Kita bukan lagi musafir, kita dah sampai destinasi kita. Jadi untuk tawaf wadak, dia punya harganya, wheelchair, siapa nak pakai wheelchair untuk tawaf wadak, harga Riyal 350 Riyal, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, izinkan saya minum air. Boleh saya minum air? Terima kasih lah. Jadi itulah dia untuk Marwah 2. Jadi kita boleh sembahyang zuhur di stesen kereta api, 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar. Kita boleh sembahyang zuhur jamak takhir, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar. Tetapi kalau orang yang nak mendapatkan 40 waktu di Madinah Munawwarah, dia sembahyang asar mesti wajib dalam Masjid Nabawi pada besok petang. Kenapa? To complete the 40 waktu punya solat dalam Masjid Nabawi. Jadi jangan dia sembahyang jamak takdim di stesen kereta api. Tunggu dulu dia sembahyang di Madinah Munawwarah, sembahyang asarnya. Baiklah, itu untuk Marwah 2. Untuk Marwah 1, tawaf pada pagi hari, salat zuhur jamak dengan asar dalam bilik. Jadi zuhur kita lebih kurang 12.20, kemudian masuk waktu, terus kita sembahyang zuhur, sembahyang asar dalam bilik. Kemudian kita siap-siap bawa kita yang bag troli sama kita yang bag sling bag, turun untuk kita naik bas. Lunch kita akan siapkan lunch box, diberikan di stesen kereta api. Jadi kita tak makan lunch di sini, sebab lunch di sini start pukul 1. Kita pukul 1 dah naik bas, jadi tak sempat kita makan. Jadi kita lunch box akan diberi di stesen kereta api. Jam 1 kita naik bas, semua dah komplit. Jam 1:30 bas berangkat pergi ke stesen. Train kita depart pukul 3 petang. Pukul 3 petang. Jadi 3 petang sampai di Madinah Munawwarah Station pukul 5 petang. Pukul 5 petang kita keluar, kita jalan naik bas 5:30 sampai hotel pukul 6 petang. Jadi semayang zuhur dah jamak dengan asar di Mekah,
4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar dalam bilik kita di Mekah. Jadi bila sampai Madinah tak kelang kabut lagi. Ya, itu dia timing dia untuk Marwah 1, solat zuhur jamak dengan asar dalam bilik, lunch box akan diberikan di stesen kereta api. Jam 1 semua dah mula naik bas, 1:30 bas berjalan, pukul 3 bas train kita berangkat berlepas. Jadi kita mesti ada di stesen 1 hour before departure train kita. 1 hour. Jadi itulah kita punya, iaitu program kita. Peringatan. Jadi sebagai peringatan, semua pinggan mangkuk dalam bilik mesti dipulangkan ke restoran. Dan keduanya, kunci kad kita, key card, boleh simpan buat kenangan, souvenir. Tak perlu pulangkan kepada hotel, ya. Waktu berangkat ini ringkasannya, Marwah 2 dan Marwah 1. Ini ringkasan pukul 11.30 naik bas, sini naik bas pukul 1. Pukul 12 bas bertolak, sini 1:30 bas berangkat. Solat zuhur di stesen train, siap wuduk, lunch box diberikan di stesen, dan 2 petang train berangkat, tiba Madinah pukul 4 petang. Sini 3 petang train berangkat, tiba Madinah 5 petang, insya Allah. Itu demi waktu ringkasannya, tuan-tuan, ya. Notis penting, ya, sebagaimana saya dah sebutkan tadi, kunci bilik hotel akan siap antara asar dan isyak. Jadi kalau sekiranya tuan-tuan dan puan-puan kita sampai asar belum lagi dapat kunci bilik, sabarlah, sebab hotel di Mekah pukul 2 orang check out. Macam kita juga sini pukul 2 kita dah keluar. Jadi housekeeping kena bersih, tukar cadar, tukar tuala semua, all this take time. Jadi kita sabar dulu. Kita kalau belum dapat kunci, sabarlah. Jadi kalau sekiranya tuan-tuan dan puan-puan belum lagi dapat kuncinya, tuan-tuan dan puan-puan nak tunggu bilik dikemas, jika belum dapat harap, bersabar, insya-Allah maghrib atau isyak semua akan dapat biliknya, insya-Allah. Itu paling maksimum lah, ya. Sementara tunggu kunci bilik, jemaah berehat di lobi hotel, baik M1 ataupun M2. Ambil wuduk dari toilet di lobi hotel, dan solatlah di Masjid Nabawi. Jadi kalau kita yang belum sembahyang asar dalam Masjid Nabawi. Kalau sekiranya belum lagi sembahyang zuhur dengan asar jamak takhir. Masjid An-Nabawi, itulah dia masjid yang di bawah kubah warna hijau, ialah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian hotel kita, ini Hotel Taibah, ini Hotel Hilton, ini Masjid Nabawi, ini makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makam Nabi depan sekali warna hijau. Dan jadi kiblatnya menghadap ke depan. Jadi hotel kita, dua-dua hotel ni, Hotel M1 Taibah, Hotel M2 Hilton Madinah, di belakang Masjid Nabawi. Belakang Masjid Nabawi. Jadi kalau kita sesat, tak tahu mana hotel kita belakang kiblat, kita keluar pintu belakang dan kemudian straight saja sampai Madinah Hilton. Kalau kita keluar pintu belakang, straight saja sampai ke Hotel Taibah. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah tidak sesat. Untuk muslimat, ini pintu masuk muslimat. Yang sini, yang pintu tengah, untuk pintu masuk muslimin. Itu pintu masuknya. Jadi kalau siapa nak ziarah Nabi SAW, dia pergilah ke depan sekali. Ke depan tu makam Nabi SAW. Allahumma salli wa sallim alaihi. Jadi ini peta Masjid Nabawi, ini makam Nabi SAW, ini Hotel Taibah, ini Hotel Hilton, belakang masjid. Tak sampai 2 minit dah sampai masjid, tak sampai 2 minit dah sampai hotel. Alhamdulillah, hotel kita dekat dengan masjid, macam kita kat Mekah juga, depan Masjidil Haram hotel kita. Alhamdulillah.
Fadilat semayang 40 waktu dalam Masjid Nabawi. Ada kita punya rombongan M2 Marwah 2, kita akan ada 8 malam di Madinah Munawwarah. Jadi 8 malam, kalau satu hari 5 waktu, 8 kali 5 berapa? 40 waktu solat. Jadi apa kelebihannya kalau kita semayang 40 waktu dalam Masjid Nabawi? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang semayang dalam masjid aku ini 40 waktu tidak terputus tengah-tengahnya, maknanya continuously 40 waktu, maka dia diberikan 3 anugerah, 3 kelebihan. Apa 3 kelebihan? Pertama, dia lepaskan sifat munafik, mana dia bukan orang munafik. Keduanya, dilepaskan dari api neraka, dia tak akan masuk neraka. Dia tak akan masuk neraka. Dan ketiganya, diampunkan segala dosanya, seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Masya Allah. Ini kelebihannya. Jadi grup M2 Marwah 2 akan dapat solat 40 waktu ini jika mula dari solat asar besok solat asar di dalam Masjid Nabawi, dan akhir solat adalah solat ialah zuhur pada 4 Julai, hari kita berangkat pergi ke Jeddah. Jadi zuhur, kita dah sembahyang zuhur di Masjid Nabawi, kemudian kita keluar, kita berangkat pergi ke Jeddah untuk kita balik ke Singapura. Jadi kepada mereka yang letak niat hajat nak sembahyang 40 waktu, jagalah 40 waktu tu sembahyang dalam Masjid Nabawi. Jadi sembahyang dalam Masjid Nabawi ini, yang manakah dinamakan Masjid Nabawi? Masjid Nabawi yang dinamakan Masjid Nabawi ialah perkarangan dalam bangunan Masjid Nabawi. Jadi kalau sekiranya kita lihat di sini, bangunan Masjid Nabawi, dia sembahyang dalam bangunan Masjid Nabawi. Ada setengah-setengah ulama kata, iaitu kalau kita berada di perkarangan Masjid Nabawi pun sudah dikira sebagai sembahyang dalam Masjid Nabawi. Tapi itu ada khilaf ulama. Ada khilaf ulama. Jadi kalau sekiranya kita sembahyang di perkarangan, di bawah payung dia, dia kalau kita tuan-tuan dan puan tengok Masjid Nabawi, dia ada payung kan, payung besar-besar, itu beranda tu mana luar Masjid Nabawi, dia bukan dalam masjid. Jadi setengah ulama kata itu pun dah kira masjid. Tak apalah, tapi kalau nak lebih confirm, kita sembahyang, kita masuk dalam masjid, masuk dalam masjid. Bila Nabi SAW menyebutkan dalam masjid, Nabi tak syaratkan berjemaah, tak syarat. Maknanya kalau kita nak masuk dalam masjid, Ustaz, masjid dah penuh lah. Kalau masjid dah penuh, you punya intent nak sembahyang 40 waktu dalam masjid, tunggulah imam dah habis solat, jemaah pun mula keluar, dan you masuk dalam masjid, you sembahyanglah berdua ke seorang ke, tapi dalam masjid. Jadi macam itulah dia tuan-tuan ya, kita sembahyang dalam Masjid Nabawi, jangan sembahyang di luar Masjid Nabawi. Kalau sembahyang di luar Masjid Nabawi, seperti mana kita sebutkan di sini, di perkarangan masjid, ada setengah ulama kata dikira dalam masjid, ada setengah ulama kata tidak dikira dalam masjid. Jadi kita kalau boleh sembahyang dalam Masjid Nabawi, itu yang terlebih afdal. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kelebihan sembahyang dalam Masjid Nabawi, Rasulullah SAW telah bersabda yang artinya, sesiapa yang sembahyang dalam Masjid Nabawi, dia dapat pahala seperti 1000 sembahyang di tempat yang lain. 1000 sembahyang. Siapa sembahyang dalam Masjidil Haram, dia dapat pahala seperti 100,000 sembahyang di tempat yang lain. Jadi kalau Masjidil Haram, kelebihannya bukan dalam bangunan masjid, tapi seluruh tanah haram. Macam kita di Mekah, di hotel, kita di Shisha, kita di Muzdalifah, semua tanah haram itu, siapa-siapa sembahyang satu waktu, dia dapat pahala 100,000. Tapi di Madinah Munawwarah, dia berbeza. Sebab Madinah Munawwarah, dia siapa yang sembahyang dalam Masjid Nabawi, masjid tu masjid, dapat pahala 1000 sembahyang. Jadi kalau dia sembahyang kat luar Masjid Nabawi, ada ulama kata dapat 1000, ada ulama kata tak dapat 1000. Jadi itu dia punya sikit perbezaan.
Jadi macam itulah dia tuan-tuan, kalau boleh kita sembahyang dalam Masjid An-Nabawi. Dan demikian pula, apakah dia persiapan rohani kita? Ya, kita semua nak pergi ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bila nak pergi ke Madinah, niat kita ialah untuk ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk nak pergi tengok masjid, nak pergi duduk hotel. Tidak. Bukan pasal nak beli kurma ajwa, tidak. Bukan pasal nak beli jubah, tidak. Pergi Madinah kenapa? Karena ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man zarani wa lam yahtamma illa ziyarati, kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah." Siapa yang ziarah aku, tak ada niat yang lain pun melainkan hanya untuk ziarah aku, akulah yang akan beri syafaat pada dia yaumal qiyamah. Jadi makna ini satu jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberi syafaat kepada sesiapa yang datang ke Madinah hanya untuk ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi of course lah, kalau kita dah sampai Madinah, kita sembahyang dalam Masjid Nabawi, dapat pahalanya. Kita dalam Madinah, kita nak beli kurma, dapatlah rezeki dia. Tetapi bukan itu tujuan utama. Tujuan utama ialah kita menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita sampai Madinah, sampai di boundary Madinah, bila kita sampai di train station Madinah Munawwarah, kita akan diserahkan pasport kita kepada pihak wakil maktab. Wakil maktab akan minta pasport, dah kita serahkan, kita naik bas. Bila kita naik bas, kita pun lalu nanti ada tanda Madinah haram boundary. Haram boundary mana? Tanah haram. Kita pun bacalah selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah seorang kekasih Allah, first and the only, the most beloved prophet, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kepada kita bahawa siapa yang beri salam pada dia, Allah Ta'ala akan kembalikan roh kepada Nabi untuk Nabi jawab salam kita. Jadi apabila kita beri salam, kita rasakan Rasulullah SAW menjawab salam kita, dan kita banyakkan salam pada Nabi SAW. Kita letakkan perasaan malu kita. Kita malu kenapa? Kita datang dengan dosa, nak datang menghadap Rasulullah yang suci lagi mulia pada Allah Ta'ala. Kita ni manusia biasa, banyak kesalahan, nak menghadap pada Nabi yang mulia. Jadi perasaan kita rendah diri. Dan apabila kita sampai di hotel, kita pun dah settle down, maka kepada rombongan yang M2, iaitu Madinah Hilton, dia pergi ke restoran Madinah Hilton, akan nanti diguidekan oleh kita punya pegawai untuk kita beri salam pada Nabi SAW daripada hotel. Daripada hotel kita boleh nampak makam dan Masjid Nabawi. Untuk kepada jemaah Taibah ataupun M1, nanti lepas dinner, nanti pukul 9:30 malam, nanti akan dibawa oleh ustaz kita pergi depan Masjid Nabawi untuk beri salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya kita ikut dalam itinerary kita, jadual kita punya perjalanan yang sudah ada dalam tangan tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bukan sembarang nabi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan nur yang pertama sekali. Sebelum Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam AS, Allah Ta'ala telah ciptakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita adalah afdal makhluk, makhluk yang paling mulia sekali di sisi Allah SWT. Nabi kita juga manusia, tetapi bukan seperti manusia biasa. Allah Ta'ala beri banyak kelebihan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan syafaat yang terbesar sekali ini. Di yaumul qiyamah, semua manusia mencari siapa yang boleh beri syafaat. Nabi-nabi lain semua tak berani nak beri syafaat, tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dan minta pada Allah untuk berikan syafaat kepada semua manusia. Itulah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah teramat kasih pada umat. Kita ni kasih sayang pada anak kita, isteri kita, suami kita, tapi Nabi dia kasih kepada umat lebih daripada kasih anak isteri dia. Setiap hari
Nabi mendoakan untuk kita sampai akhir umur Nabi pun, ummati ummati, umat aku. Di waktu Nabi dibangkitkan dari kuburnya, maka datang Jibril dengan pakaian-pakaian syurga. Nabi kata, ya Jibril, aku tak mau semuanya, aku nak tanya bagaimana umat aku pada hari ini. Itulah Nabi kita, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi Nabi sayang pada kita. Sebab tu kita bila datang kepada Nabi, kita dengan penuh rasa sayang pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh kita nangis, kita nangislah. Inilah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertumpah darah, dipukul, dimaki, dihamun kerana sampaikan agama pada kita. Tanpa pengorbanan Nabi, kita hari ini nothing. Kita tak ada apa-apa pun. Hidup kita mati jadi macam sampah, tak ada manfaat. Tapi dengan adanya Rasulullah SAW, hari ini kita dapat iman, dapat Islam. Alhamdulillah, kita mati sebagai orang yang beriman. Semoga selamat kita di alam kubur kita, selamat kita di yaumul mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah apabila kita nak ziarah Rasulullah SAW, adab-adab ziarah kita itu, pertama, banyakkan selawat. Bila kita jalan nak pergi Masjid Nabawi, banyakkan selawat. Dan kedua, bersihkan diri, pakai yang baik-baik. Kita mandi tu wangi-wangian, ya. Kalau pakai baju baru, pakai baju baru. Kemudian kita pakai minyak atar, ya. Dan kemudian kita bersedekah. Bawalah duit small change untuk sedekah. Mana orang fakir miskin, kita sedekah. Dan kemudian selawat dan salam dari hadapan masjid. Itu kalau sekiranya orang-orang yang nak ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergilah belakang masjid, menghadap ke makam Nabi SAW, beri salam kepada mereka. Beri salam kepada Nabi, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Bawa buku doa yang ada di tangan tuan-tuan dan puan-puan. Jangan lupa pakai lencana, kerana lencana itu menunjukkan tuan-tuan daripada grup mana, dan juga dekat nusuk yang kita dapat daripada sebelum kita pergi Arafah. Itu tanda tuan-tuan naik orang jemaah haji. Tuan-tuan dan dan datang ke Madinah Munawwarah, insya-Allah kita semua menjadi tetamu Rasulullah SAW. We are the guests of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apabila kita jadi tetamu, jaga akhlak kita. Jangan banyak gaduh-gaduh dengan orang. Jangan kita banyak bertengkar dengan orang. Kalau orang ambil selipar kita ke apa, kita maafkan mereka. Orang tu tak sengaja, tak perasan, orang tu tak terambil, tak, ya sebagainya. Jangan kita maki-maki orang. Sebab kadang-kala kita di kota Madinah, kita tak jaga adab kita, kita marah orang-orang Madinah. Orang-orang Madinah tu jiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita marah-marah pada jiran Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa marah kepada kita. Satu orang ulama daripada Morocco, dia duduk di kota Madinah Munawwarah. Tiap-tiap hari dia pergi ke makam Nabi SAW, dia beri salam pada Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dia dengar Nabi jawab, Waalaikumsalam. Every day dia beri salam, dia dengar Nabi jawab daripada kubur Nabi. Satu masa dia marah budak-budak main depan rumah dia, bising budak-budak tu. Dia marah, betul-betul marah budak-budak tu. Kemudian lepas tu dia pergi makam Nabi SAW, Assalamualaikum Rasulullah. Dia tak dengar Nabi balas balik salam dia. Hari kedua dia beri salam pada Nabi, tak dengar Nabi menjawab salam pada dia. Hari ketiga dia beri salam, tak dengar Nabi jawab salam pada dia. Malam itu dia bermimpi Rasulullah SAW. Nabi marah kepada dia. Kenapa kau marahi anak-anak yang main depan rumah kau? Begitu sekali buruk marah kau pada dia. Kalau kau ini orang yang asal pada Morocco, sekarang ini kau balik ke Morocco. Tiba-tiba dia sedar, dia sudah balik ke negeri dia Morocco. Kenapa? Nabi tak suka orang marah-marah jirannya, walaupun budak-budak, ya. Jadi kita di Madinah jaga adab kita, sebab orang Madinah ialah orang jiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang jemaah-jemaah haji, mereka ini tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita tak suka orang sakiti tetamu kita, macam itulah Rasulullah pun tak suka orang menyakiti tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jaga mulut kita. Jangan mulut saja, hati kita pun kita jaga.
Jangan tengok orang tu, itu tak bagus. Tengok orang ni, ala dia menunjuk. Jangan, no comment. Tengok siapa-siapa, no comment. Jangan kita kata apa-apa. Satu ulama Morocco, seorang orang yang soleh, dia bermimpi Rasulullah SAW. Rasulullah kata, kau pergilah ke Mekah, kau jumpalah orang ni Fulan bin Fulan, dia ini orang ahli syurga. Malam pertama dia mimpi, dia pun tak ambil peduli. Malam kedua dia mimpi, dia tak ambil peduli. Malam ketiga dia mimpi, ini betul-betul ni Nabi suruh. Dia pun siapkan kebekalan duit dia, dia pun berangkatlah daripada Morocco pergi ke Mekah Mukarramah. Sampai ke kota Mekah, dia ulama, orang-orang pun kenal dia juga. Sampai ke Mekah, orang-orang ulama Mekah sambut dia. Kemudian dia pun tanya ulama-ulama Mekah, kenal tak si Fulan bin si Fulan ini, so and so? Ulama-ulama kata tak kenal. Siapa dia? Dia pun ceritalah, Nabi suruh aku jumpa orang ini. Ulama-ulama pun rasa, wah ini bagus ni, kita jumpa. Cari, tanya orang-orang market, orang-orang pasar, kenal tak orang ni? Orang pasar kata, kau nak jumpa orang ni? Betul nak jumpa orang ni. Kenapa? Ada perintah Nabi nak suruh jumpa dia. Kemudian orang-orang kata, okeylah, kau pergilah jumpa dia kat sana, kat rumah kampung dia, ini tempat rumah dia. Nanti kau tahulah siapa dia. Jadi ulama ni, 3-4 ulama Mekah ni ikut sama ulama Morocco ni pergi ke rumah orang yang dicari. Sampai ke depan pintu rumah, tong. Kemudian satu orang yang rambut dia terburai-burai, baju dia pun kusut masai, muka pucat, ya, tak senonoh lah. Dia pun buka pintu. Dia pun terkejut, ulama-ulama datang rumah aku, nak apa? Maka orang Morocco ni kata, engkau kan nama si Fulan bin si Fulan? Dia kata, ya, itu nama aku. Aku ni diperintah Nabi untuk jumpa engkau, kerana kau ni ahli syurga. Kau ni bohong lah. Dia ulama tu kata, kenapa aku nak bohong? Aku baru habis umrah, takkan aku nak bohong pula. Kemudian orang kata, apa yang ada pada aku? Aku bukan orang baik, aku tak ada buat amal-amal pun. Kemudian dia pun rasa malu. Ulama-ulama datang rumah dia. Kemudian ulama Morocco kata, kau fikirlah, ada kebaikan tak kau buat? Aku ni tak ada buat apa-apa pun. Fikir, ada tak kebaikan kau buat? Akhirnya dia kata, ada satu kebaikan. Apa dia? Jiran aku, suami dia meninggal dunia, isteri dia janda, anak-anak yatim. Aku tengok, aku kesian pada mereka. Aku bersumpah pada Allah, gaji aku setengah untuk mereka, setengah untuk anak isteri aku pula. Maka tu orang Morocco ni kata, inilah agaknya amalan kau, yang Allah redha dengan kau, yang Allah Ta'ala terima kau sebagai ahli syurga. Marilah kita ke masjid. Orang ni kata, aku tak pernah pergi Masjidil Haram, aku tak pernah. Tak apa, sekarang kau pergi. Orang ni pun mandi bersih-bersih, pakai baju bersih-bersih, menangis dia pergi ke Masjidil Haram dengan ulama-ulama besar ni. Sampai Masjidil Haram sembahyang. Dalam sembahyang dia terus menangis sampai orang-orang di sebelah dia pun menangis kerana sangat sedih dia menangis. Sepanjang sembahyang dia menangis. Sampailah sujud terakhir, orang pun bangun angkat sujud kepala, dia tak angkat kepala. Rupa-rupanya dia meninggal dalam sujud akhirnya. Allahu Akbar. Siapa sangka orangnya tu tak pergi ke masjid, orangnya itu kusut masai, tapi dia ada buat satu kebaikan. Dia berihsan kepada seorang janda dan anak yatim. Kita tak tahu, tuan-tuan dan puan-puan, among kita ni, antara kita ni, ada orang dia buat baik tapi dia ala kecil, tak ada apa-apa, tapi di sisi Allah besar. Begitu juga kita tengok orang tepi jalan, rambut kusut masai, ini apa ada, tapi kita tak tahu dia ada buat satu perkara yang Allah Ta'ala sayang dia, menjadi ahli syurga dia. Sebab itu kita bila tengok siapa pun, hati kita jaga, jangan pandang buruk pada sesiapa. Don't judge the book by the cover. Kita pandang semua orang is good, akulah yang
Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Nabiyur Rahmah. Ya Rasulullah, inna natawajjahu bika ila rabbina fi taysiri jami' umurina wa fi qada'i hajatina wa fi shifai amradina wa mautina lil iman wal islam wa husnil khatimah wa bi ru'yati nabiyina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma syafi' fina. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu dengan rahmat-Mu yang luas. Kami mohon padamu dengan sifat belas kasihan-Mu. Kami tahu kalau Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kami tahu kalau Tuhan yang suka mengampunkan hamba-hamba-Mu. Kami tahu kalau Tuhan yang mengasihi kepada mereka yang bermohon padamu. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu dengan berkat syafaat Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ampunilah kami ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Rahman. Ampunilah kami ya Rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami mengaku kami tak pandai mengerjakan ibadat haji ini ya Allah. Kami banyak melakukan kesilapan dan kesalahan ya Allah. Ya Allah, demi kebesaran keagungan-Mu, demi kemuliaan Nabi kami Rasulullah SAW, terimalah haji kami sebagai haji yang mabrur ya Allah. Jadikanlah haji kami haji yang mabrur ya Allah. Jadikanlah haji kami dan haji sekalian muslimin yang kerjakan haji tahun ini haji yang mabrur ya Allah. Haji yang membersihkan kami daripada segala dosa-dosa kami. Haji yang akan mendekatkan diri kami kepada Engkau ya Allah. Haji yang akan menyelamatkan kami daripada azab kubur. Haji yang akan menjadikan kami teman di padang mahsyar dan pembela kami di yaumul akhirat. Haji yang akan memimpin kami di atas jembatan Siratul Mustaqim. Haji yang akan bawa kami ke syurga Firdaus-Mu ya Rahman. Ya Allah, ya Tuhan kami sudah berada di kota Mekah untuk beberapa lama masanya. Ampunkanlah kami ya Allah. Kami tahu kami banyak langgar akan adab-adab kami di kota Mekah ini ya Allah. Maafkanlah kami ya Allah. Maafkanlah dosa kami, kesilapan kami, kejahilan kami, kebodohan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersihkanlah hati kami daripada sifat-sifat yang tercela, daripada sifat riya, ujub, nasma, sumbung, takabur, hasad dan dengki, ramah dan haluba. Masukkanlah dalam hati kami sifat ikhlas, sifat ridha, syukur, sabar, tawadu, sifat cinta padamu dan cinta pada Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada esok hari kami akan berangkat ke kota Madinah Munawwarah. Selamatkanlah perjalanan kami ya Allah sampai kami jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izinkanlah kami dapat menitis air mata kami waktu menziarah Nabi kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah perjalanan kami sampai kami pulang ke tanah air kami ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah sakit-sakit kami, sembuhkanlah saudara kami yaitu Saudara Muhammad Sabri bin Ahmad yang sekarang berada di ICU di hospital ya Allah, dan sekalian para jemaah-jemaah haji yang sedang berada di hospital ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau perbaikilah hidup rumah tangga kami. Jadikanlah kami suami-suami yang baik, yang soleh. Jadikanlah isteri kami isteri-isteri yang soleha. Dan jadikan anak-anak kami yang anak-anak yang beriman lagi bertakwa ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami yang berjaya dalam pelajaran dunia dan akhirat mereka. Anak-anak kami yang belum ditemui jodoh, kurniakan mereka jodoh orang baik-baik ya Allah. Kurniakan mereka zurat-zurat beriman lagi bertakwa ya Allah. Ya Allah, janganlah ini kali penghabisan kami berada di tanah suci-Mu ya Allah. Panjangkanlah umur kami dalam sehat walafiat, dengan anak isteri kami, keluarga kami dapat datang lagi ke tanah suci-Mu dalam mengerjakan haji dan umrah dan berziarah pada kekasih kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, semua kami mempunyai bermacam-macam hajat ya Allah. Kabulkanlah semua hajat-hajat kami ya Allah. Semua kami mempunyai bermacam-macam penyakit ya Allah. Sembuhkanlah penyakit-penyakit kami ya Allah. Sembuhkanlah penyakit saudara mereka kami, sahabat anda kami, mereka yang bermohon doa dari kami ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna minkum. Alhamdulillah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan,
Itu saja untuk taklimat kita pada petang ini. Dengan itu saya akhir dengan mohon maaf dalam penyampaian saya, tersilap kata, terkasar bahasa, tersinggung perasaan. Mana yang benar semua daripada Allah, salah silap itu berkelemahan saya. Sama kita akhir dengan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah harap betulkan kerusi tempat kita duduk supaya memudahkan untuk restoran ini makan minum selepas ini. Ya, sesama.